Episod Arcade Automotive hari ni agak istimewa sikit sebab kita ada pejuang negara atau kesatria. Sebabnya hari ni kita tampilkan sebuah Proton Satria Neo. Dan yang membuatkan dia istimewa juga episod kali ni ialah ini Proton Satria Neo saya sendiri. Oh ya, kita juga hari ni di Kuala Kubu Baru. Lama saya tak datang sini. Dan ini salah satu tempat yang sesuai untuk kita layan kereta-kereta macam ni. Jadi macam biasa untuk segmen Arcade Automotive ni, kita kenalah cerita sejarah sikit. Dan saya sendiri pun banyak terima soalan-soalan kadang tu dekat media sosial, dan juga ada anak-anak buah saya sendiri tanya, Abang Long, dia orang baru membesar, baru nak nampak kereta kan, baru nak ambil tahu kereta. Abang Long, ini Satria Neo R3 je? Oh, sama ke dengan version Lotus tu? Jadi banyak kali saya terangkan variasi-variasi Satria Neo. Dan untuk kali ini juga saya akan gunakan peluang ni untuk cerita dengan lebih lanjut dari mana Satria Neo ni datang. Baik, Satria Neo dikeluarkan pada 2006 menggantikan Proton Satria yang era kerjasama dengan Mitsubishi. Yang itu dari Mitsubishi Colt, enjin pun Mitsubishi. Satria Neo ini model rekaan Proton sendiri dengan enjin Proton. Masa ni Proton dah mula pandai bangunkan kereta dari zero, dan hasil pertama mereka wajar pada tahun 2000. Sama seperti Satria sebelumnya, Satria Neo juga sebuah hatchback 3 pintu atau 2 pintu lah, dengan rupa yang sporty. Muka depannya mengambil inspirasi muka harimau, selari dengan identiti dan logo Proton pada masa itu. Ia ditawarkan dengan dua pilihan enjin Campro buatan Proton, 1.3 dan 1.6 liter. 3 varian iaitu 1.3 B-Line, kemudian 1.6 M-Line dan 1.6 H-Line. Transmisi adalah auto 4 kelajuan dan manual 5 kelajuan. Kuasa pula 94 horsepower dan 120 Nm untuk 1.3 dan 110 horsepower dan 148 Nm untuk 1.6. Okey ke? Okey jugalah, tak teruk sangat. Tapi Satria Neo ni berat sikit dan penggunaan bahan api Campro tidaklah begitu bagus. Ya, yang ini kita cerita lebih lanjut nanti. Pada 2008, Satria Neo R3 dilancarkan. Warna hitam, rim 17 inci, enjin 1.6 Campro yang ditune menjadi 134 horsepower, suspensi lebih rendah, steering Momo, tempat duduk Recaro dan warna hitam dengan stripe halus merah. Hanya 50 unit dikeluarkan. Kemudian pada 2009, Satria Neo mula dapat enjin baru, enjin Campro CPS. Hanya 1.6 liter, tiada 1.3 untuk kali ini, dan dia ada head cover warna merah. Lawa bagi saya enjin ini. Power juga lebih tinggi, sekitar 125 horsepower dan 150 Nm. Karakter enjin ini berbeza sikit. Ada yang kata Campro CPS ni versi yang siap. Campro biasa tadi tu macam enjin yang tak berapa siap. Satria Neo CPS tadi hadir dengan dua warna, hitam dan putih, dengan rupa lebih agresif. Spoiler belakang besar, cuma rim saja bagi saya tak berapa cantik. Seterusnya, Satria Neo CPS pula mendapat versi R3 pada 2011. Yang ini pelik sikit, namanya Proton R3 Satria Neo. Sama macam R3 2008 tadi, hanya satu warna ditawarkan iaitu Fire Red. Tapi sebenarnya warna ini merun sedikit dengan bumbung hitam. Versi ini juga dikenali sebagai R3 RS, dijual pada harga RM80,000. Yang ini enjin CPS je di-upgrade jadi Stage 2. Ia mendapat R3 profile camshaft, R3 full exhaust system, R3 adjustable cam pulley dan R3 carbon airbox dengan penapis udara K&N. Hasilnya output meningkat kepada 145 horsepower dan 168 Nm torque. Redline juga ditingkatkan kepada 7000 rpm. Ada juga front splitter, tempat duduk sports, kemasan merah dalam kabin, tombol gear dan pedal aluminium. Selepas itu pada 2012, Satria Neo R3 biasa pula dilancarkan, yang ini berharga sekitar RM60,000 sahaja. Dapat rupa kosmetik macam R3 RS tapi downgrade sedikit, tiada parts-parts performance. Enjin CPS standard, exhaust biasa, kabin dalam pun agak biasa, ada tempat duduk R3 dan ada 4 pilihan warna. Tiada bumbung hitam. Akhir sekali pada 2014, Proton sempat keluarkan Satria Neo Standard 480 sebagai ucapan selamat jalan kepada hatchback ini. Kemasan dia begitu standard dengan tawaran gear automatik sahaja. Harga sekitar RM55,000. Pengeluaran Satria Neo dihentikan pada 2015 selepas kira-kira 9 tahun dalam pasaran.
Dan jangan lupa dua lagi versi Satria Neo yang paling rare dan paling menjadi kegeliaan ramai, iaitu Satria Neo R3 Club Sport dan Satria Neo R3 Lotus Racing Edition. Yang Club Sport tu pada tahun 2009 macam tu, panjang sikit cerita dia, tapi dia dibangunkan bawah program One Make Race, yang itu ialah versi paling hardcore dan paling mirip kereta lumba. Enjinnya dia guna Campro biasa yang lama tu, dia tune sikit. Tapi yang membuatkan dia rasa paling mirip kepada kereta lumba ialah komponen-komponen seperti roll cage yang approve oleh FIA, kemudian adjustable suspension, rim alloy 15 inci R3, exhaust system, siap ada tow hook depan belakang, karpet pun tak ada kereta tu. Dan yang paling ramai orang tahu ialah saya rasa Proton R3 Lotus Racing Edition yang warna hijau British Racing Green tu. Yang itu harganya RM115,000 masa mula diperkenalkan. Ya betul, 2 kali ganda dari harga Satria Neo biasa. Tapi barang-barang yang dia guna dekat situ memang barang-barang premium. Contohnya, brake AP Racing, kemudian suspension all around adjustable, all lanes. Ini dua kalau anda tahu memang barang-barang Formula 1 lah. Dan saya rasa masa tu pun tak ramai lagi orang Malaysia tahu jenama-jenama tu. Agak asing. Dan dia guna enjin CPS yang ditune sikit, kuasa sekitar 150 horsepower, dan ada lagi barang-barang performance lain, contohnya macam full exhaust system, hood carbon fiber. Dan menarik juga pada versi Lotus tu, dia punya decal warna kuning pada atas hood tu sebenarnya adalah cat yang disekalikan dengan carbon fiber, bukannya pelekat ataupun stiker. Yang versi Lotus ni pun terhad juga kepada 25 unit. Dengar-dengar ada selebriti kita yang Malaysia tu pun ada seorang pakai. Agak-agak berapa harga kereta ni sekarang kan? Mungkin boleh jadi pelaburan. Dan ini saya punya Satria Neo R3 CPS. Kalau anda mungkin dah dapat perasan, ini ialah versi CPS biasa. Saya beli tahun 2014. Dia dapat kosmetik dan juga barang-barang aksesori sama macam R3 RS yang 80,000 tu. Cuma yang ini tak ada barang-barang performance. Jadinya enjin dia biasa saja, exhaust biasa, suspension biasa, tak dapat yang lower spring tu. Cuma dapat rupa ni lah, ada front splitter ni yang sama macam R3 RS yang saya agak suka juga walaupun dia banyak sapu sampah. Saya beli harga dia masa 2014 tu sekitar 61,000 sebab untuk manual, yang 64,000 tu kalau warna metallic dan juga automatic. Cuma ada cerita sikit saya punya proses pembelian, bukan pembelian lah. Dari mula saya nampak Satria Neo sehingga saya beli. Baik, mula-mula Satria Neo saya nampak pada 2006 tu lah, masa tu sekolah lagi dia mula dilancarkan. Saya rasa saya dah suka Satria Neo tu. Saya nampak macam dia cantik lah sebagai sebuah pengganti Satria. Cuma saya tak suka rim bentuk turbine tu. Saya rasa kalau saya beli, saya tukar rim je dah terus ngam. Kemudian masa saya masih belajar di universiti, saya dah terjumpa yang macam ni, warna hitam, tengah dipamerkan di sebuah mall dekat dia punya ruang lega tu, ada satu roadshow. Saya pun cuba duduk lah dekat tempat duduk pemandu ni. Masa saya mula-mula duduk tu, saya duduk je terus saya rasa macam dia ada satu klik yang saya rasa macam kereta ni ditakdirkan untuk saya. Sebabnya saya rasa dia punya position, ergonomik semua cantik. Tempat duduk dia, posisi pedal, tombol gear, steering, cara tengok luar, saya rasa semua sangat ngam dengan diri saya. Dan terus saya macam berazam nak jadikan Satria Neo R3 tu sebagai saya punya kereta pertama lepas habis belajar. Sebelum saya habis belajar tu pun, sebelum dapat kerja pertama pun, saya ada satu poster Satria Neo R3 version yang ni. Saya tampal dekat belakang pintu bilik tidur saya. Jadinya bila bangun tidur, saya tengok. Sebelum tidur malam pun saya tengok. Jadinya dia macam ada unconscious mind punya set dekat situ. Dan Alhamdulillah, beberapa bulan kerja saya berjaya dapat kereta ni. Dan sampai sekarang masih lagi saya memiliki dan tak ada perancangan untuk jual. Dan moral dia ialah, kalau anda nak beli kereta idaman, tampallah poster dekat belakang pintu. Tapi janganlah kereta yang tak realistik. Jangan letak gambar Bugatti pula. Kereta-kereta yang logik lah kan. Cuma lagi satu, semasa saya nak beli kereta ni juga, saya ada dengar-dengar ura-ura yang kata mungkin unit manual masa tu dah nak habis stok. Saya dah buat persediaan lah, kalau habis stok Satria Neo manual ni, saya rancang untuk beli Proton Gen 2 CPS sebagai saya punya pilihan kedua. Cuma mungkin ada rezeki dapat lagi unit manual, saya pun ambil yang ni. Baik, sekarang jom kita tengok sedikit lah apa yang saya dah tukar-tukar, saya dah naik taraf pada saya punya Neo ni. Yang pertama sekali saya ingat saya dulu ialah saya mula-mula sekali tukar dia punya muffler belakang ni.
Sebabnya saya tak berapa suka dekat bentuk muffler asal tu. Muncung dia bujur, lepas tu tabung dia tak berapa cantik. Yang ini saya ambil dari Matola. Kalau anda tahu, Matola ni salah satu dari pembekal ataupun vendor R3 pada masa tu. Jadi yang ni Matola ni memang ikut spek R3 dengan tabung yang lebih berkilat macam stainless steel. Lepas tu muncung dia bulat. Dalam tu ada nampak lubang-lubang. Bagi saya cantik lah. Nampak macam R3 RS. Bunyi tak ada beza sangat. Cuma bila dah panas tu ada letup-letup sikit je lah. Seterusnya, dekat atas exhaust tu ialah bukan lampu brake ke-3 atau ke-4, tapi ialah rear fog lamp. Yang ini rear fog lamp memang Proton punya. Kalau anda tengok dekat-dekat ada logo Proton, ada part number Proton. Yang ini untuk model-model Proton yang dieksport ke UK macam Satranio. Lepas tu ada juga mereka sediakan, mereka prepare Suprema, Iris dan juga Izora ada rear fog lamp ni untuk model-model eksport. Jadi saya buat satu wiring lain dan switch lain, dan saya tak abuse rear fog lamp ni. Bukan main on sesuka hati, saya on bila berkabus ataupun hujan lebat sajalah. Seterusnya, decal dekat tepi ni. Yang ini pun memang dari tahun pertama saya pakai pun saya dah buat decal ni. Decal ni sebenarnya rekaan dari Motorsports Playground. Dan rekaan ini digunakan oleh Proton R3 sendiri untuk kereta-kereta new mereka yang mereka guna di roadshow. Kita 2010 ke 2012 masa tu, mereka banyak buat roadshow di seluruh Malaysia. Ada beberapa kereta demoka untuk Gymkhana, untuk bagi taxi ride. Neo yang mereka guna masa tu ada decal macam ni. Decal macam ni saya suka juga sebabnya dia satu nampak macam checkered flag, satu lagi dia adalah sikit-sikit inspirasi dari Megane RS kot. Saya tak berapa gemar yang decal yang kepala harimau tu. Seterusnya, dekat bahagian enjin ada sedikit saya macam lebih kepada nak bagi kereta tu bernafas dengan lebih baik dan juga nak tambah baik dia punya respon pedal. Jadinya saya tukar dia punya drop-in air filter pakai yang high flow tu kan, K&N tu. Yang tu pun kononnya macam nak ikut spek R3 RS lah. Dan juga dia punya header saya tukar, maknanya dah buang catcon. Saya pakai 421 juga, stainless steel, cuma bukan brand R3 lah. Seterusnya, kalau anda perasan dekat kereta saya ni, sekeliling kereta ni adalah celah-celah manja. Banyaknya macam stone chip dekat bumper depan. Kemudian celah-celah yang bila anak main basikal keliling kereta. Lepas tu yang kesilapan sendiri juga, rasa macam ego pun tercalar. Lain-lain, kalau anda perasan juga di cermin belakang tu, di hujung penjuru tu ada dua stiker. Kononnya lita-lita yang saya dah lawati lah dengan kereta ni. Yang pertama, Pekan Speedway. Dulu ada satu track di Pekan Pahang. Track tu banyak guna untuk Cup Prix dan juga go-kart dan juga event-event kereta juga. Dan lagi satu track Sepang lah. Bercakap pasal cala, sebenarnya anda boleh nampak dekat bahagian dalam ruang kabin Satranio ni, dia menggunakan plastik-plastik yang bagi saya kualitinya tidaklah begitu cantik dan mudah cala. Dan bila kereta ni dah berumur, dah lebih 5-6 tahun guna, cala-cala tu akan meninggalkan ataupun mendedahkan ruang-ruang dan juga warna yang tak berapa sedap mata memandang. Zaman di mana Proton cuba untuk menjadi Lotus mungkin, dan hal ini bukan saja terjadi pada Satranio, tetapi nasib yang sama ini juga diterima oleh model-model Proton pada zaman ini. Contohnya macam Wajar, Gen 2, Satranio, Persona, Savvy, di mana Proton bagi saya cuba nak menunjukkan betapa Lotusnya mereka. Mungkin disebabkan mereka pun memang masih bekerjasama dengan Lotus pada masa itu dan mempunyai pegangan saham dalam Lotus. Jadi mereka cuba terapkan unsur-unsur Lotus. Tetapi ini menjadikan kereta-kereta mereka seolah-olah macam sangatlah baik pada satu aspek. Tetapi di bahagian-bahagian lain tu macam kita meragui apa keputusan yang mereka cuba buat dan apa yang mereka cuba tonjolkan. Sebagai contoh, Satranio ini sangat baik dari aspek pengendalian dan pemanduan contohnya. Tetapi bahagian-bahagian lain dari segi kualiti plastik, binaan, rekaan dalaman, kemudian banyak benda-benda pelik. Contohnya lagi, switch untuk kita buka dia punya tingkap ni adalah di sini, bukannya di bahagian pintu seperti kebanyakan kereta-kereta lain. Seterusnya yang pelik ialah switch lampu kabus depan ni berada di kawasan panel tengah ni, bukannya berdekatan dengan tombol lampu ataupun dekat area kolom steering seperti kereta-kereta lain. Jadi posisi sangat pelik.
Seterusnya juga kita boleh nampak ialah ruang simpanan yang bukan saja terhad, tapi lokasi-lokasi dia pun bagi saya agak pelik. Jadi aspek practicality pun dah terganggu dekat situ. Kemudian Satriya Neo ni juga tak ada central lock, dan dia punya twill untuk mengunci pintu pun kedudukannya agak jauh ke belakang. Tak menjadi masalah sangat, tapi bagi saya ia satu benda yang Proton mungkin terlepas pandang, kerana Satriya Neo ni ialah satu kereta hatchback 2 pintu lah, kita kira 2 pintu. Jadi pintunya perlu panjang supaya orang senang untuk akses ke belakang, dan bila pemandu yang tak berapa tinggi akan duduk, tempat duduknya ke depan sikit, jadi twill untuk kunci pintu tu akan berada agak jauh di belakang bahu mereka. Jadi apa salahnya? Tapi ada contoh yang baik. Sebagai contoh, Lotus Exige, kita kira dalam keluarga Proton jugalah. Pintunya juga panjang, ia juga kereta 2 pintu, tetapi dia punya twill pengunci pintu ni berada di kedudukan yang agak depan sedikit. Jadi di situ nampak mereka fikir lebih jauh walaupun mereka Lotus. Oh ya, yang paling menjengkelkan sebenarnya bukan di dalam ni, tapi ada satu aspek practicality, iaitu di belakang. Dia punya pintu tailgate belakang tu langsung tiada latch untuk kita buka dari luar. Tempat masuk kunci pun tak ada. Jadi setiap kali anda nak buka pintu tailgate belakang tu, anda perlu tarik twill di sebelah kerusi pemandu. Tapi sebenarnya ada juga beberapa perkara yang saya suka dalam Satriya Neo ini. Sebagai contoh, yang pertama, tombol gear dia, kalau anda perasan, agak dekat dengan steering, lebih kurang sejengkal sahaja. Saya tak pastilah benda ni penting ataupun relevan ke tidak, tapi saya suka benda ni. Kemudian dia punya posisi pedal kaki, bagi saya posisinya sangat cantik. Proton buat dari kilang, sangat senang untuk pemanduan sporty, dan untuk pemanduan harian pun dalam jam pun cun sahaja, senang, tak ada masalah. Dan yang ketiga, saya nak kongsi juga ialah tempat duduk belakang Satriya Neo ini. Ya, walaupun dia sebuah hatchback 2 pintu, tapi tempat duduk belakang dia sebenarnya bagi saya agak luas dan selesa. Saya pernah letak 2 chassis Isofix kat belakang ni. Betul-betul saya memperjuangkan kehidupan living with a sports car. Seterusnya saya nak ceritakan beberapa rahsia pasal Satriya Neo ini. Baik, bermula model-model CPS termasuk model ni. Sebenarnya wheel track depan dan belakang berbeza. Ya, yang depannya lebih sempit sedikit, yang belakang lebih lebar. Kenapa? Ini kerana berdasarkan feedback dari model Satriya Neo sebelum ini, yang model engine cam pro biasa tu, dikatakan terlalu mudah untuk dia ada kecenderungan berlaku lift off, oversteer. Jadinya kalau untuk pemandu yang berbakat okeylah, tapi kalau untuk pemandu-pemandu yang biasa mungkin agak berbahaya. Jadi untuk CPS, pasukan Proton buatkan perubahan itu. Mungkin itu sebabnya anda nampak kit badan CPS ni macam pelik sedikit. Tayar depannya macam ke dalam sikit. Next, rahsia seterusnya ialah dia punya door hinge ataupun engsel pintu ni. Kalau anda perasan, Satriya Neo punya pintu, tengok, dia free saja macam ni, dia tak ada stopper pada beberapa sudut tertentu kan. Ini disebabkan Neo ni dia menggunakan engsel dari Proton Gen 2. So dia kongsi part lah, mungkin nak jimatkan kos. Jadinya sebenarnya tak berapa sesuai, sebab Gen 2 dia model 4 pintu, yang pintunya lebih ringan, lebih pendek mungkin. Tapi Neo ni pula sebuah hatchback 2 pintu, yang pintunya lebih panjang, lebih berat. Jadi sepatutnya mungkin Proton boleh gunakan engsel yang khas untuk Satriya Neo ini. Dan akhir sekali, rahsia ketiga. Baik, kalau anda perasan di bawah pintu Satriya Neo ni ada macam satu besi tu yang dia akan masuk di sini. Jadi ini ialah side impact catcher, satu teknologi passive safety. Fungsinya untuk apa? Macam mana? Baik, jika berlaku pelanggaran dari sisi, benda ni akan melindungi kabin dan juga pemandu dan penumpang. Jadi benda ni akan membantu pintu seolah-olah macam memegang sisi kereta dan elakkan dari pintu ni terlipat ataupun terperosok kena pada pemandu. Dan ini sebenarnya pada zaman Neo ni dibangunkan, hanya kereta-kereta Continental sahaja yang ada teknologi passive safety side impact catcher ini. Okey, Satriya Neo ni kan, bila kita bawa kan, orang biasa akan tanya, "Uish, body hatchback kecil, lepas tu enjin 1.6, mesti laju lari kat highway ni kan?" Sebenarnya tak berapa tepat. Dan itu bukanlah perihal ataupun kisah tentang Satriya Neo. Satriya Neo ni dia ibaratnya macam
Toyota GT86 ataupun Mazda MX-5 ataupun maybe mungkin Suzuki Swift Sport yang mempunyai chassis yang mantap, handling sangat padu, tapi power biasa-biasa je. Dan dia ada sebab jugalah kenapa power dia tu bagi biasa-biasa saja, tak terlalu banyak. Dan macam saya pernah cakap dalam video-video sebelum ni lah, mungkin anda pernah tengok kan, kereta-kereta yang bagi power yang cukup-cukup makan sahaja ni, dia bukan saja melatih kita jadi pemandu yang lebih baik, macam mana kita nak cuba jaga momentum masa kita masuk corner, tak brake terlalu banyak, dan kita tahu nak agak, nak masuk corner kelajuan laju mana supaya kita keluar selekoh tu tak terlalu nak pecut banyak balik semula. Lepas tu bila kuasa lebih-lebih kurang saja, ia menjadikan sesebuah kereta tu satu platform untuk kita tambah baik, tambah kuasa yang banyak. Macam contoh Mazda MX-5 dan juga Toyota GT86 pun kan, banyak parts-parts aftermarket untuk modifikasi. Samalah juga dengan Satria Neo ni. Dan itu pun sebenarnya Satria Neo ni kalau kita bawa dalam condition yang stock macam ni saja, setakat modifikasi sikit-sikit, nak bagi respon baik sikit, nak bagi dia pick up sikit je, bukan tambah 30-40 horsepower pun sebenarnya dah cukup shock. Dan kereta-kereta yang power biasa-biasa sahaja ni, dia juga akan membuatkan, sebab kita ni manusia, kita ni ada deria rasa. Contoh, bila anda tengah nak cari jalan kan, dengan muzik kuat, anda punya penglihatan tu macam terganggu sikit kan. Tapi bila anda perlahankan muzik, anda punya penglihatan nak tengok luar, nak cari tempat, nak cari simpang tu makin jelas kan. Benda tu benda yang kelakar sikit kan. Dan sama juga dengan dinamik ataupun dinamik pemanduan kereta ni. Bila kuasanya tak berapa banyak, anda akan rasa lebih handling kereta tu, dan bunyi pun anda akan hayati lebih sebab kuasa tak terlampau banyak. Bila Satria Neo ni, contoh unit macam ni pun saya berani jamin kalau saya tambah kuasa dia lebih banyak, tiba-tiba akan rasa macam dia punya handling ataupun pengendalian dia tak berapa sedap. Sebabnya semua benda tu, pengendalian, tayar, brake, suspensi, semua kena naik sama banyak dengan kuasa bila kita tambah. Jadi Satria Neo saya ni banyak benda juga yang saya biarkan dalam keadaan standard sahaja. Mari saya cerita sikit lah. Okay, yang pertama, ramai juga yang tanya kenapa tak tukar suspension adjustable ataupun spring lebih rendah. Okey, yang ini adjustable ni, satu saya rasa dalam pemanduan saya, setakat keperluan saya ni, taklah sampai saya nak perlu tukar suspension adjustable. Sebabnya saya rasa jujurnya kombinasi antara dia punya absorber dan juga spring yang standard kilang dari Proton ni dah cukup bagus untuk pemanduan harian, untuk toge sikit-sikit, untuk spirited driving sikit-sikit. Kalau masuk competition yang hardcore sikit macam Gymkhana ataupun track day yang kerap, barulah saya rasa akan masuk adjustable, supaya, yalah nama pun adjustable kan, supaya kita boleh tukar-tukar setup suspension tu. Bila kita rasa depan kurang gigit sikit ke, belakang kurang sikit ke, jadi kita buat perubahan tu. Contohnya bila kita berhenti dekat track day kan, berhenti dekat pit stop tu, buat perubahan. Setakat macam layan corner macam kita ni hari ni dekat Kuala Kubu baru ni kan, bagi saya memang dari segi suspension, dari segi kawalan badan dah cukup-cukup baik. Dan Satria Neo ni juga mengajar saya yang body roll sebenarnya tak apa untuk kereta anda ada body roll, asalkan terkawal. Dan body roll selalunya dia nampak dekat corner tak cantik lah kan, tapi sebenarnya kita sebagai pemandu, kita perlukan body roll supaya kita sentiasa peka dengan keadaan kereta dan juga limit kereta. Peka dengan keadaan kereta itu pun satu kata kunci untuk pemanduan kereta-kereta macam Satria Neo ni jugalah. Dan kalau anda tengok pun rekaan-rekaan Satria Neo ni, macam dia punya ergonomik dia punya susunan pedal kaki, tempat duduk, steering, semuanya nak bagikan kita kawalan dan juga feel rasa pemanduan yang optimum. Tapi ada satu lagi sebab kenapa saya tak tukar spring yang lebih rendah contohnya. Okey, kalau saya cakap tadi dari segi kekerasan spring dan juga dia punya penjenap hentak, dia punya absorber tu dah okey. Tapi spring yang lebih rendah saya tak pakai sebabnya dia punya lip depan dia tu. Lip depan dia tu yang ada pada body CPS ni bagi saya cantik, dan dia memang sangat rendah. Dan kalau saya pakai rim yang rendah sikit saja pun memang dah tak praktikal lah untuk kegunaan harian. Nak masuk parking ramp pun dah sakit hati dah. Sama juga dengan rim.
Satu sebab macam saya sekarang ni, rim standard dia R3 16 inci yang 6 batang tu, bagi saya reka bentuk dia sangat cantik, sangat padan dengan kereta ni. Warna pun saya suka, macam gunmetal grey sikit. Dari jauh ada yang cakap macam rim R35. Bagi saya cukup sempurna rim ni. Setiap kali saya parking kereta ni, saya akan risau tentang rim, takut rim hilang. Dan bila datang balik dekat kereta, rim ada lagi, saya setiap kali tu saya akan bersyukur. Ada kawan saya sebelum ni yang pakai kereta macam ni juga, dia racun saya pakai rim R3 15 tu, yang nampak macam RPF1 tu. Memang handsome, memang agresif, tapi bila rendahkan lagi sikit je, sama dah juga masalah dia, lip depan tu. Jadi saya tak nak kereta ni sapu sampah banyak sangat. Dan itulah dia pengorbanan yang saya buat. Yalah, orang pun cakap kan, beauty is pain. Jadi nak cantik tu kena ada berkorban sikit lah, sakit sikit lah. Tapi mungkin lah kalau saya cabut lip tu nanti, baru saya boleh buat modifikasi yang tadi tu. Terusnya, engine 1.6 CPS ni. Pada Neo ni, bagi saya sebenarnya, saya sangat suka karakter dia. Dan saya sendiri pun tak ada perancangan untuk buat modifikasi yang melampau sangat pada engine ni. Jadi bagi saya sangat bagi saya suka. Dia ada, contoh dia punya power dekat low end macam ni sekarang, kejap 2700 RPM. Kalau kita tekan pun taklah terlalu lemau, senang untuk RPM dia naik sekarang ni. Dalam gear 4, 80, 90, tarik gear 4 pun dah Dan kalau saya guna gear lebih rendah, RPM lebih tinggi, contohnya saya keluar selekoh, bila melepasi 4000 RPM, jadi ada lonjakan kuasa sikit lah. Jadi ada sikit-sikit karakter macam VTEC, dan itu saya suka. Dan saya suka Satria Neo R3 model ini, yang bagi saya lah macam ibaratnya EK9 versi Malaysia mungkin. 1.6 NA, high revving walaupun tak sampai 9000 RPM. Lepas tu manual front wheel drive, bentuk macam ni bagi saya sebab Proton, pembuat kereta nasional kita, pembuat kereta Malaysia tempatan, ada kereta sports macam ni. Dan ini membawa kita kepada bab modifikasi lagi sikit. Contoh, kalau anda tertanya-tanya, kalau saya nak ambil Satria Neo, nak ambil model mana yang saya akan tanya anda nak buat modifikasi banyak ke sikit. Kalau banyak, saya nasihatkan anda ambil Satria Neo yang guna enjin Campro yang lama sikit tu. Tapi bab nak cari unit terpakai yang cantik-cantik, yang elok-elok sikit tu, bukan kepakaran saya lah. Yang tu anda mungkin kena cari mekanik pakar untuk buat pemeriksaan. Tapi dari segi enjin, yang Campro biasa tu lebih sesuai untuk dimodifikasi dengan banyak. Dan di pasaran aftermarket pun, kalau anda tengok, banyak komponen-komponen modifikasi, komponen aftermarket memang direka untuk enjin yang Campro lama tu. Jadi dengan Satria Neo ni, memang anda akan ada mentaliti Lotus sikit lah. Bila jalan lurus je, bye-bye lah dekat kereta lain yang pergi laju tu kan. Tapi bila sampai dekat corner je, kita pun hello dekat dia orang balik. Yang Satria Neo pun sama. Dia sebenarnya walaupun chassis berat, tapi dia memberi kita manfaat dari segi kestabilan dan juga rasa solid chassis kereta ni lah. Power biasa-biasa saja, tapi itulah yang buatkan kita belajar untuk macam mana rancang masuk selekoh. Kita baca jalan macam driver lori lah. Dia baca jalan, dia nak bukit, dia dah rancang lah nak guna gear berapa. Yang kita pun kita akan tengok jauh, kita akan rancang gear berapa. Jadi benda ni buatkan pemanduan lebih seronok, sebab kita lebih melibatkan diri kita dalam proses memandu tu. Dan kalau kereta ni slow, tak berapa laju dekat corner, salah kita. Dan kalau kereta ni macam agak laju dekat corner, boleh kejar kereta-kereta lebih berkuasa, pun disebabkan kita juga. Jadi untuk tahun 2026 ni, kita tahu yang Proton Satria dah tak ada dalam pasaran secara baru. Kita dah tak boleh beli kereta Satria ataupun Satria Neo di bilik pameran Proton. Proton Satria sebenarnya, ataupun Satria Neo jugalah, sebenarnya boleh dikatakan satu model yang agak berjaya. Bukan saja di Malaysia, tapi di luar negara juga. Kalau di Malaysia, kita tengok Proton sendiri, pasukan R3 mereka ada guna Satria Neo untuk berlumba, dan ada banyak kejayaan juga. Dan di luar negara lagilah ada Proton Satria Neo S1000 yang rally tu, yang ramai anda semua tahu. Kemudian siap masuk dalam game WRC lagi, masuk Top Gear. Malah Satria GTI dulu pun pernah dikira sebagai sebuah hot hatch. Dan pernah satu media UK dulu dia uji Satria GTI bersama Peugeot 206 GTI.
Dan kalau anda tengok sekarang Peugeot dah ada Peugeot 208. Proton pula tak ada apa-apa model Satria yang setanding dengan model-model hatchback yang baru sekarang. Negara-negara luar ataupun pasaran luar, mereka sebenarnya nak lagi model Satria ataupun Satria Neo ni. Maksudnya kesinambungan lah, nak ada model hatchback dari Proton. Jepun contohnya, mereka pernah dulu bawa masuk Proton ni bawah program Casco untuk rally mereka. Dan sekarang pun saya tengok dia punya laman web tu masih aktif lagi tau, proton.co.jp. Dan sebelum ni pun sebuah pusat pengedar di Australia, mereka memang nak lagi kesinambungan Satria Neo ni, dan siap mereka kata kalau Proton Iris tu bawa masuk Australia sebagai nama Satria pun tak apa. Maksudnya ada permintaan nama Satria itu. Anda bayangkan kalau tahun 2026 ni kita masih ada Proton Satria yang baru, mungkin boleh setanding dengan model-model seperti Volkswagen Polo, Renault Clio ataupun Suzuki Swift Sport. Cuma kita tak tahu macam mana hala tuju Proton selepas ini. Adakah boleh keluarkan lagi nama Satria itu ataupun model hatchback? Ya, kita faham sekarang agak sukar untuk pembuat kereta keluarkan model hatchback 3 pintu serba baru. Kalau Mini itu pun mereka ambil yang platform lama, cuma tukar kulit sahaja. Tapi tak apa, buat hatchback kecil macam ni dengan 4 pintu pun boleh juga. Macam kita tengok Ford Fiesta baru dengan Volkswagen Polo yang terbaru. Ataupun nak bagi nampak sporty sikit, mungkin Proton boleh sorok door handle belakang tu, macam Honda HR-V dan juga Alfa Romeo 147 tu. Cuma katakanlah kalau kita ada rezeki dapat tengok Proton tawarkan lagi Satria serba baru nanti, saya harap Proton tak tambahlah nama makin panjang pada Satria Neo apa benda lagi nanti kan. Saya rasa baik saja letak nama Satria. Dah, Satria 2027 contohnya. Yang penting Proton ada satu model aspirasi. Sebagai contoh, BMW ada M3, Nissan ada GTR. Jadi orang tak mampu beli M3 pun dia beli 3 Series. Orang tak mampu beli GTR, dia boleh beli Almera, tak apa. Jadi Proton bila ada satu model Satria, orang tak mampu beli lagi pun dia boleh beli Saga. Yang penting kita ada generasi akan datang yang bukan saja minat kereta, tapi mereka juga mahu beli kereta sports dan mereka boleh beli sebuah Proton. Jadi sekian saja untuk video kali ini, Proton Satria Neo. Terima kasih menonton. Kita jumpa lagi di video yang akan datang.